Nah, makan. Ya, okey lah. Dia flaky. Dia flaky. Tapi dia dalam tu basah sikit. Tapi dia punya butter dia tak rasa sangat. Butter tak rasa sangat. Anda kat Yana. Anda kat Yana. Kita tengok kita Tapi dah penyek dia lekat. tak, kalau penyek pun, kalau very good croissant, dia akan ada macam Lubang-lubang dia. ni okey lah, not bad lah. Not bad lah. Boleh lah. Adanya croissant kat sini semua macam 30,000 ke atas. Macam ni 55. 35. 35. Oh, 35. The plain one? 30 je. 30. 30. Rasa Jadi- dalam RM7. 30 dalam Kalau RM7 lah. dengan tempat kita, Alah, tak belas-belas kau kat tempat kita. Yang ni okey. Cuma yang kat center tu dia flaky, lepas tu dia buttery tau. Itu Yang dia ni, punya lubang-lubang dia besar. ni kan macam ni kan. Lomba mana kan kecil. Kalau yang dekat gas center tu bila kita potong kan, macam koyak kan. Dia punya sarang tu. Kedai dia dan the kecil je. taste also lah. Kan? Yes, got taste. Croissant biasa je kita beli. Tak payah rasa kan? Dekat KL Central punya Itu lagi croissant sedap. lagi sedap. Masih tinggi-tinggi. Hari tu, hari meeting. Balik tu, kita orang lalu kat KL Central. Kedai tu kecil je, jual croissant. Tapi sedap gila duduk rumah. Ya, kita main Dr. Rizal je. Dekat JB lah. KL Central. Okay.